Baiklah saudara, membawa kita jam tepat 11 pagi, maka bermulalah secara rasminya majlis walimatul urus kita pada hari yang berbahagia ini. Jadi saya jumpa Encik Zahul untuk baca doa sikit, boleh? Okey, bila saudara, melayang serindit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil mu'minin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara perempuan yang dirahmati Allah sekalian, yang sama-sama kita muliakan pihak sahibul bait Encik Zainal bin Muhammad Yasin dan juga Puan Jania binti Yaakob, yang kita raikan pasangan pengantin baru di antara Nur Zainisa binti Zainal dan pasangan hatinya Putra Hafizi Iqmal bin Muhammad Saifuddin, yang berusaha bersama dengan semua rakan-rakan petugas, sekali lagi bersama dengan tim dari Dream Villa Kampung Raja Uda, pihak catering, pihak andaman, pasukan rela dan semua ahli keluarga yang turut bertindak secara langsung ataupun tidak langsung bagi menjayakan majlis pada hari ini. Seterusnya yang kami alu-alukan bersama dengan para hadirin yang terdiri dari kalangan ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat handai yang telah bermula tiba di perkarangan majlis kita pada pagi yang berbahagia ini. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah saudara, pada hari yang berbahagia ini Allah izinkan untuk kita bersama-sama berkumpul dan berhimpun bagi kita meraihkan pasangan pengantin baru di antara Nur Zainisa dan Putra Hafiz Iqmal. Dan pada hari ini insyaAllah tuan-tuan dan puan, anda akan terus berteman bersama dengan kami daripada Cap Ayam Event and Wedding Services, bersama dengan kami juruhibah yang bertugas, saya Muhammad Afif dan juga isteri Fim Mistan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ada sepatah dua kata untuk pihak tuan rumah kita yang setiap kali anak-anaknya kahwin mesti insyaAllah kita sampai. Silakan. Okey, buat tuan rumah kita iaitu Encik Zainal bin Muhammad Yasin dan juga Puan Jania binti Yaakob, kami di sini dengan rendah dirinya mengucapkan ribuan terima kasih kerana atas kesudian tuan rumah untuk memanggil kita bagi memeriahkan lagi majlis pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Semula daripada Kak Zaihan sampai ke Zehul, sampai ke Zairin, yang sekarang ini Zainisa. Alhamdulillah. Terima kasih satu perkongsian rezeki yang sangat baik dan sangat banyak untuk pihak kita. Ya, betul. Jadi kita doakanlah bersama-sama untuk pihak tuan rumah kita Cik Zainal dan juga Puan Jania, ya. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang walafiat. Semoga Allah kurniakan rezeki yang baik-baik dan semoga Cik Zainal terus berbahagialah bersama dengan ahli keluarga yang tersayang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin insya-Allah. Saya suka tu Cik Zainal ni, sebenarnya daripada semalam kita datang tengok dia senyum je. Ya, memang Cik Zainal, Puan Jania memang kerja dia senyum. Alhamdulillah, patutlah awet muda. Awet muda, rezeki murah, hati ceria, ya. Alhamdulillah. Ramai orang suka, ramai orang sayang. Ya, betul. Itulah dia pihak tuan rumah kita pada hari ini yang kita akan highlightkan dari awal majlis ini berlangsung sampailah ke petang nanti, insya-Allah. Okey, dan jadi makanya Fim, kita dah masuk ke jam 11.05 pagi dan kita dah mula secara rasmi lah untuk majlis walimatul urus pada hari ini. Okey, dan apa harapan untuk majlis kita hari ini, silakan. Okey, harapan kita di sini ialah marilah sama-sama kita bergandingan bahu untuk memastikan segala perancangan daripada pihak tuan rumah kita berjalan dengan lancar, insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita mendoakan semoga cuaca berkekalan baik, kita dikurniakan dengan cuaca yang baik, insya-Allah. Insya-Allah. Moga-moga macam itulah kita punya harapan, kan? Ya, betul. Tapi apa-apa pun kita hanya mampu merancang, namun Allah Ta'ala lah yang lebih
Maha Peranjang. Ya. Jadi makanya apa sahaja yang Allah kurniakan kita reda, dan kita harapkan ada yang lebih baik dan lebih baik dari semasa ke semasa, insya-Allah. Dan sekarang ini tengah hujan sedikit-sedikit lah. Kita harapkan Allah kurniakan kita cuaca yang lebih baik. Ya, Begitulah harapan kita bersama. Dan sama-sama lah kita doakan semoga semua yang nak datang ke majlis pada hari ini dipermudahkan segala urusan mereka dan selamat tiba ke majlis pada hari ini. Ya, betul, insya-Allah. Okey, dan mungkin juga kita boleh kongsikan sedikit sebanyak untuk atur cara pada hari ini, khususnya sebagai maklumat kepada rakan-rakan petugas kita. Silakan. Okey, sebagai perancangannya, insya-Allah jika tiada arah yang melintang, majlis ketibaan pengantin akan berlangsung pada jam 12.30 tengah hari, sebentar saja lagi. Okey, selepas itu akan diikutilah bersama dengan tentatif yang berikutnya. Kita ada majlis tanding, bacaan doa, menabung tawar, makan beradab dan sebagainya. Ya, betul. Jadi dengan apa sahaja yang telah pun dirancang-rancang oleh pihak tuan rumah kita, yang paling utama kita memohon Allah izinkan semuanya berjalan dengan baik, insya-Allah. Okey, dan saya kira ramai lagi yang masih baru sampai, dan saya kira juga masih ahli keluarga kepada pihak tuan rumah kita. Selamat datang kepada semua ahli keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan ya yang sudi hadir bersama-sama pada hari ini. Okey, dan bagi yang telah tiba, saya kira juara-juara utama pun dah ready. Boleh confirmkan tak tim catering? Dah ready Alhamdulillah. Jadi kita persilakan kepada ahli keluarga dan juga tetamu-tetamu jemputan kita. Kita persilakan tuan-tuan perempuan untuk sama-sama menikmati hidangan dan juga juara-juara yang telah pun terhidang di ruangan meja buffet kita. Dipersilakan tuan-tuan perempuan. Muhammadinil Mukhtar wa alil